Guess where I am? I dekat USS. Yeay. Tak baju. Bob. Ni kita nak masuk dah. Yes. Sekejap. Zoom out. Yeah. After so long, I come back. Sebab kali ni dia ada they just open their Minion punya land. Tapi sebenarnya dah setahun lebih dah pun. Baru nak pergi. Lepas setahun. So this is Fizzle first time masuk USS. Boleh lawan Genting. Of course. Of Genting. This is no match of Genting. Kita dah masuk. Tak teruja pun. Hello, tak teruja pun. Siapa? Oh, ni kedai tak boleh masuk pendek. Okay. Kita dekat Transformers. Fizzle tak tahu pun ride ni macam mana. Transformers. Tapi you tak tahu pun ride ni macam mana. Okey je. Kita tengok jadi okey tak okey. Bagi I okey, I tak tahulah. Terlalu bising. Rezeki kita dapat sekali. Kita naik single ride tapi kita cuba menyelit. Rezeki. Sebab orang depan kita orang 2 orang, so boleh sikit. Kalau tidak, kena pecah. Boleh. Apa? Ini biasa-biasa je. Gets trouble, right? Watch out! Let's ride! Thanks for being a challenge. Let's head on back to base. You can ride with evac anytime. Okay, kita dah habis first ride. Pening kepala. Uish, pening. Wow, dah lama tak masuk. So ni kedai merchandise Transformers. So cute. Comel. Chain dia. But look at the price. Ini boleh pusing. Look at the price. Berapa? Takut. Oh, pernah? $14 $14 pin. Jom. Itu berapa? $15. Oh, comel. $15 Ni yang Bumblebee Bumblebee. Jom. Pening ayam. Pening. So, kita done first ride. Next ride, tak tahu lagi. Tak lagi ride apa. Kita nak naik yang kat Jurassic Park. Yang boat ada air tu. So, jom. This is the view outside. Mampu awalnya. The view outside of the Transformers. Tengok tu, the roller coaster. Oh, dia dah keluar Megatron. And the rumors are to record, please, the tiny planet
tutup muka orang. Tengok atas, nampak roller coaster? Tak nampak? Oh, tak boleh naik tu. Boleh. Kan you cakap you nak naik tadi. I tak boleh naik tapi you boleh naik. You boleh naik. Oh. Lemah. Naik yang tu pun dah mahu. Lemah. Sana? Tu tak. This is our next ride. Kali ni selamat. Yes. Yes. Kali ni suka. Kali ni dia suka pergi theme park sebab terlepas. Kalau tidak, the last time kita orang pergi Genting, I paksa dia naik semua ride. Last dia sampai surrender. Tak nak dah. Kali ni selamat. Kali ni selamat sebab kita tak boleh naik. So dia pun macam, oh tak apa, tak payah naik. Kalau tidak roller coaster, semua naik. Sampai dah. Animal Science Lab. We have a breach of the retaining fence in Outpost B. Begin Outpost B evacuation immediately. Animal Science Lab. Kau cabut ke tak apa. Tak sempat dia sembang kita. Happy ya. Tak boleh naik yang muntah-muntah. Ride tadi tu kan, kita orang cuba untuk seluduk bawah pun. Tapi macam mana? Nampak pun tu. Comel. Betul ke ni? Tak ada. Tangan dia. Tangan dia. Apa tu? Oh, tu ada kepala. Dan apa orang tu cakap? Yang last tu. Tutup phone. Nampak. Bob! Nak jumpa Bob. So kita orang dah siap solat. Alhamdulillah sini ada prayer room. Walaupun dia kecil. Yang perempuan sumpah susah gila tadi. Ramai lelaki. Santai. Tapi orang tak solat ke ramai lelaki. Astaghfirullahalazim. Hey. Dia tahu mana? Tapi yang perempuan dia memang ramai. Lepas tu telekung dia tak sediakan. So kalau siapa yang nak datang, sediakanlah telekung sendiri ya. Toilet pula dia tak sekali, dia lain. Okay, so sekarang ni kita nak masuk. Kita pergi far away dulu Dadah. Kita dekat far away. This is where Fiona and Shrek jumpa. Kasut kita. You Shrek, I Fiona. Boleh. Oh, dia beli beg lah. Senyum sikit. Let's go. Your Highness. Apa? Your Highness. Wow. Cantik. So, sekarang ni kita masuk Shrek 4D. Sebab semuanya nak aircon je. Kita lari pada nak aircon. Dia sebenarnya. So nanti akan everyone have to take their 4D glasses. Lepas tu masuk dalam ni Dungeon Shrek and Fiona. 15 minit je waiting time dia, so okay lah. Okay. Kita dah masuk auditorium. May we have your assistance, please, in order to accommodate all of our guests who wish to view this. Dan best lah. 3D, 4D. 4D. Finally. Woo! Oh my god. Dah. Dekat Miniland. Yeay. Oh my god. Cantiknya. Nak ambil gambar? Mana? Ni sini. Ini rumah dia. Oh. Macam ni.
my god. Ni memang Sugar minion. sugar kiki ni. Ni memang sugar kiki ni. Oh my god. Oh my god. What is it? Yang dia shuffle. Rest in peace, RIP. Wow. Hai. Tahu dah balik. Penat sangat ni. Dah penat dah. Tahu dah balik dah. Tapi kita dapat beli ni. Dapat beli ni. Orange juice dalam botol ni sangatlah sedap. Sebab mahal. Sebab mahal. This cost me freaking $38. Happy wife, happy life. Ya, betul. Jadi sambung kita nak makan sebab kita orang tak makan lagi. Betul. Gerak tu. Makan wrap je. Dependent. Kebulu wrap. Oh, makan. Oh, abah bidok. Ni. Okay. Hai semua orang. Hari ni adalah hari selepas hari yang the next day. Ya. Jalan sini. USS punya vlog Habis. fail. Tak boleh jadi vlogger lah kita ni. So kita dah dekat Johor. Betul. Kita dekat Sauki sebab kan anniversary kita orang. So I want to buy something for Fizo. For you lah, untuk PS dia. Lepas tu benda yang aku nak beli tu dia tak bagi. Dia tak nak. Demand dia ni. Aku nak beli benda murah-murah je untuk dia. Lepas tu dia cakap, orang tak pakai ya benda macam ni. Tu so kita nak kena pergi Impulse Gaming. Kita nak tengok ajak dia. Kalau you pilih apa-apa yang you nak. Oh, ya. You tarik. Kau nombor. Saya cakap kat dia, kalau dia tak pilih kan, aku beli barang yang dia tak nak beli tu. Tak beli. So ya. Pas. Okey lah tu. Dia ada diselas kipas tu. Boleh guna tidur. Kalau dah you nak yang tu, belilah yang tu. Tak boleh. Okay. So we are gonna normalize spend for each other untuk anniversary kita. Okay? Okay. Alright. Apa macam tu? Ikut eh? Di mana? Ikut je. You nak beli tak ada duit ke? Sumpah lah. Ha? Serius tak? Oh my god. Dekat sikit. Dah dekat dah. Eh tak? Okay. Jangan gigit, kecil. Oh my god, serius tak? Nak beli selin macam mahal sangat. So kita beli dupe selin. Wah, serius tak? Kita beli duit selin. We ada sale? Ada sale. Tengok, termasuk tak ada sale? Tak ada sale. Boleh record ke kat dalam? Takut lah. Anak-anak takut. Stop Tak ada. Anak-anak takut. Anak-anak takut. Sumpah lah. Ada simpan. Ni. Dah. Betul. Tak ada. I nak beg duit macam ni. Yang macam selin dia boleh tercabut. Disimpan. Mana tu disimpan? Nombor tu. Panggil lah. Siapa you dealer dengan orang? Ni. Yang ni. Ini. Kan? Ya. Cantik yang beg ni. Apa tu? 2,000. Dapat 15%. Sebab kan 2,000 terhadap 15% berapa?
Tolak 15%. Dapat 1,700. Boleh lah. Betul ke itu? Ya, betul. Dia cantik. Dia payung kali lain lagi. Dia payung kali lain lagi. Satu je Cantik je. Satu je Ni warna red ni. Hitam lah lawa. Hitam kot. Hitam lawa. Ya, aku tengok aku nak beli. Kalau hitam saya check tu. Saya tahu dah habis. Habis lah. Kalau habis saya bagi seminggu. Aduh. Kalau tak begini tak ada. Kena coklat. Salah pun. Sanggup nak ambil stay. Betul lah, dia sama ada colour ni. Cantik. Ha? Itu apa datang bila? Seminggu lepas ke 2 minggu lepas. Ha? Tak ada pun, saya cuma pegang-pegang je. Itu lah. Oh, kalau minta reserve, oh boleh ya? Tak tahu. Oh, tu semua dah reserve kan? Macam ni. Yang display ni jual kat sana? Iyalah. Betul. Yang boleh buka. Kalau nak tunggu boleh lah, ayah ambil nanti. Okey je, tak isu. Tapi tak ada beza. I don't mind. Pun order online hantar ke rumah lebih senang. Oh, tolonglah. Dekat kot dah memang dah hitam. Dekat kot memang warna hitam. Takut buka-buka warna lain. Yes, yay! Yang dah mahu Bagus lah Faruk tak bagi Facebook. Tak sedih. boleh check dulu. Dia rasa boleh pay kan? Betul Boleh lah. check dulu. Tak tu. Finally. Check. Dia kena perempuan yang cari juga baju. Betul. Ha? Saya pakai kad. Oh, pakai transfer boleh tak? Kita nak collect point. Eh, saya nak collect point bang. Tak boleh point. Nak collect point. Dekat pun. Jangan aku. Nanya. Tapi kalau kita nak collect point tak boleh lah. Ini saya kena Okay, boleh. Yay, thank you. dia kena perempuan cari. Itu benda dia. Tak luar lah ya. Hello, it's the next day. Apparently semalam Tizo send me back home to Kota Masai. Lepas tu I drove back to Kertih. Lepas tu macam biasa dia sama pergi kerja. So sekarang ni I dah habis kerja. I tukar baju sebab tadi outfit macam kerja tu macam bagi I terlalu cantik untuk I pergi ayam gepuk. Sekarang ni I nak pergi ayam gepuk sebab I was craving. Sebelum I pantang, for those that didn't know, I had an early miscarriage. So sebelum I miscarriage tu ada craving nak makan ayam gepuk. Lepas tu waktu I miscarriage tu I kena pantang, tak boleh makan ayam gepuk. So sekarang ni redemption. I'm gonna get myself ayam gepuk. Ayam gepuk ada dekat Kemaman. So kita kena drive 20 minutes of drive. So I offer to take Naziha from home. So after kita pergi ayam gepuk, kita nak pergi grocery shopping a bit, if I'm not wrong. Sebab esok kita nak start bawa bekal, eat healthy. Because both of us gain a lot of weight. Alright? Within 1 year, I gain 6 to 7 kg. Oh my god.
Okay, jom. Jom pergi ayam gepok. Okay, I dah sampai rumah Nazia. Both of us stay very near. Like 2 minutes drive. Kakak Jiha, I'm vlogging. Dah sabar makan ayam gepok. Gepokers for life. Jom. Yang mengidam. Yes, mengidam. We are here. Ayam gepok. Kenapa ayam dia kecil dan sambal dia sikit? So share. Dia tak emosi. Kenapa sambal macam tak ada? Cili bawah macam kacang. Mana yang bungkus sekejap? Yeay, kita dapat ayam gepok kita. Finally. Mari kita makan. Kecuali you dah. You, sana. Tak apalah bang. Apa yang mau? Dia nyanyi dia. Buat Ayam crispy dah boleh. ya Allah sikit sambal aku. Tak apa, boleh je kan? Tahu tak apa. Halo. Saya baru je balik daripada kerja. Apparently it's the day after ayam gepok. Tak tahulah kenapa dengan diri ni. No. Okay, now I remember. While I was recording dekat ayam gepok tu, I punya battery habis. I lupa nak charge. So, I baru je buat video. My husband bought me a wallet by Coach. Kalau earlier in this footage, I already show you guys the wallet. So this is the wallet that I received for my anniversary. Ni macam ala-ala Celine, tapi Coach. Affordable, of course. Celine ribu-ribu, ni 700. See, this is the main reason kenapa I nak. Sebab satu, you boleh dapat 2 wallet dalam satu harga. You dapat card holder, you boleh dapat purse, small purse. Dia agak tight sebab baru. So kat sini you boleh letak 1, 2, 3 and 4 card holder. Then here's where you put the notes. Then you letak card holder ni and coins. So inilah kenapa saya belinya. Sebab right now the card holder that I have right now is mana lah? Sekejap. Okay, this is my current card holder. I have multiple cards here. Semua benda I chuck dalam ni. This is from Typo. I beli daripada Typo, RM20 je. Sale hari tu. So, tak tahulah muat ke tak. Kalau ikutkan card holder yang dia satu je. So, I akan guna ni. Bagi I transfer jap. Tada! I transfer most of my things already.
So I have my 2 essential card that I always bring along with me, which is I punya IC dengan I punya lesen. Then inside here I have most of my cards, which most of them sebenarnya ada je dekat I punya Apple Wallet. So I rarely pakai sebab sekarang kita boleh tap pay with dengan by our phone. So I have my essential Visa card over here, my credit cards over here, and my notes over here. Ada RM1 je. Bagi I ni tak cukup. Dia ada 4 slots over here and 1 slots over here, and I have like 3, 2, 4, 6, 8, 9, 10. I have like 10 cards. Tak muat pun, tapi whatever I chuck in. Tapi for me okay lah sebab dia kecil je, besar tapak tangan I. So yeah, I'm gonna use this most of the time. Tapi macam bulky kan. Tapi itulah sebab I most of the time I akan pakai ni je. This one. Dan kalau I perlukan card, maybe I will take my credit card. Susahnya nak buat keluar. Alamak. Oh boleh. Okay, I put here 3 card. Boleh lah. So yeah. So that's about it. See you guys on the next video. Bye.